Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan meringkaskan novel Nasional Adnan Wirabangsa, iaitu novel ini untuk tingkatan 4 bahasa Melayu untuk Komsas. Jadi jom kita mula bab 1 hingga bab 5 dulu. Kita ringkaskan sikit-sikit dulu. Okey. Pada asasnya dalam bab ni dia menceritakan bab 1 hingga bab 5 lah. Dia menceritakan masa Adnan kecil lagi lah. Adnan ni kita tahu Adnan tu ada dua adik. Adnan ada dua adik, iaitu Amarullah dengan Ahmad. Ahmad dulu lepas Amarullah. Lepas tu kita tahu ayahnya adalah Pak Sidi. Pak Sidi adalah pengguna getah, dan bukan pengguna getah saja, tetapi dia juga adalah keturunan pahlawan. Tapi masa bab 1 hingga bab 3 ni Adnan belum tahu lagi sampai bab 4 masa Pak Sidi menceritakan Adnan tentang keturunan. Jadi kita tepikan dulu tentang bab 4 dulu. Sekarang ni kita pergi ke bab 3. Taklah banyak sangat, tapi Pak Sadi dengan Mak Mina pun berbual lah juga sikit dalam bab ni tentang Syekh Al-Hadi, iaitu penulis buku Kebangkitan Nasionalisme Melayu. Dan diorang pun ada juga sembang sikit tentang politik. Dan masa ni tu dia masa sebelum Perang Dunia Kedua lah, masa bab 3. Sekarang ni kita pergi ke bab 4. Bab 4 ni agak panjang sikit. Bab 4 ni Adnan ni pergi ke dusun Pak Sadi. Dia menceritakan tentang keturunannya. Ni baru Adnan tahu. Masa bab 1 dan bab 3 Adnan tak tahu lagi. Masa bab 4 baru Adnan tahu dia keturunannya dia adalah daripada keturunan Alang. Dan Alang tu dia pernah membantu Dolsen masa perang Nanning pertama dan kedua. Dan itulah keistimewaannya ke keturunan Lieutenant Adnan ni. Dan lepas Alang tu ada satu lagi, iaitu Khan ni pun pahlawan juga. Dia pernah menentang British di Bukit Putus, iaitu di Negeri Sembilan, sama macam Dolsen. Sebab kan di Nanning tu kan dekat Negeri Sembilan. Jadi itu je lah. Masa ni juga ayah Adnan, iaitu Pak Sadi pun menceritakan ataupun berbual dengan Mak Milah tentang dulu orang-orang Melayu tu menentang penjajah dengan senjata, tapi sekarang orang Melayu menentang dengan cara politik. Dan cara politik tu macam dengan cara bijak sikit, dengan cara bermain politik, dengan cara menipu, berkhianat. Macam tu cara main politik. Bukan bersenjata je, tapi cara berpolitik. Itu je lah yang Yusuf faham juga sikit. Akhir sekali kita pergi ke bab 5, iaitu harapan seorang ibu. Dan bab 5 ni agak pendek juga sikit. Bab 4 je lah yang panjang. Harap tahu hujan lah. Okay. Bab 5 ni Yusuf ingat Adnan tu dah khatam Al-Quran, tapi ada-adanya masih muqaddam lagi. Dan masa ni lah kita kena khatam juga Al-Quran. Sebab dulu orang-orang yang macam orang Melayu dulu, diorang pun baca Al-Quran juga, dan diorang khatam lebih banyak daripada kita. Jadi kita kena ikut contoh macam Lieutenant Adnan lah. Kalau ujian siap. Dan masa ni lah Pak Sedi bercanggah sikit dengan Mak Milah, kerana diorang ni ada tidak persetujuan ataupun diorang ada macam pergaduhan sikit. Sebab Pak Sadi ni dia nak hantar anaknya ke sekolah Inggeris, dan tetapi Mak Milah ni macam asyik peduli tentang pendapat orang lain. Sebab kalau macam orang awam ni semua hantar ke sekolah biasa je, macam sekolah Melayu. Dan masa tu juga tak ada sekolah banyak sangat. Dan masa tu macam ada sekolah Inggeris banyak je lah. Macam sekolah tu tak banyak dipertubuhkan. Tapi Pak Sadi nak hantar sekolah Inggeris sebab dia tahu Rasulullah pun cakap juga, Rasulullah menggalakkan umat kita ataupun kita untuk belajar ke China. Jadi ilmu tu dia lebih luas daripada agama. Macam Yusuf ajar juga, macam matematik, sains, ekonomi, account tu memang ilmu yang lebih luas, bukan agama je. Jadi itu je lah ringkasan bab 1 dan bab 5. Harap para penonton faham lah tentang ringkasan ni. Sekian, terima kasih. Yusuf tak guna skrip pun, tak baca pun, Yusuf cuma cakap je banyak kali.